Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kazran Safwan bin Karim Nizam. Salam sejahtera. Nama saya Nur Danilia Tasnim binti Azrul Hisham. Kami daripada kelas Bahasa Melayu UT. Hari ini kami akan membentangkan simulasi cara-cara berbual dengan kesantunan bahasa secara sopan. Kami akan menerapkan elemen ungkapan sopan dan penanda wacana dalam sesi perbualan kali ini. Assalamualaikum guys. Ya. Maaf mengganggu kejap. Saya nak tanya sikit pasal persiapan program kita untuk minggu depan. Tak apa. Sebenarnya memang saya nak bincang juga. Tapi terima kasih sebab ingatkan saya tadi. Jadi, bahagian mana yang masih yang siap? Sebenarnya bahagian promosi masih kurang. Jadi saya rasa kita kena buat video TikTok supaya lebih ramai tahu tentang pasal program tu. Betul juga. Pada pendapat saya, video TikTok memang cepat tarik perhatian. Kita nak buat konsep yang formal ke yang berbentuk hiburan? Baiklah, pada pendapat saya rasa kita buat dalam bentuk yang menarik. Kita boleh tunjukkan aktiviti-aktiviti menarik dan hadiah-hadiah yang peserta dapat kalau tak dengan projek tu. Okey, setuju. Kalau macam tu, saya boleh uruskan bahagian rakaman lah. Tapi awak rasanya boleh tak buat skrip dan susun dialog tu? Boleh sangat. Izinkan saya bagi satu lagi cadangan. Apa kata kita guna lagu yang tengah naik sekarang? Barulah video kita cepat-cepat masuk dalam TikTok semua orang. Bagus tu. Lepas tu kita tambah teks ringkas macam jom sertai program sekolah 2025. Ya, betul tu. Selain tu, kita boleh juga kongsikan video tu kepada rakan-rakan kelas, dalam grup kumpulan dan minta kawan-kawan kita untuk tolong share benda tu. Baiklah. Kalau macam tu, bila kita nak rakam? Pukul 4 esok boleh? Boleh? Sesuai sangat. Baik. Terima kasih guys. Senang betul kita dengar.